Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan dari penyoal yang bertanya, bilakah dibenarkan tajassus? Bagaimana kita mengesyaki dalam kurungan belum pasti kebenarannya terhadap anak kita, berkemungkinan dia melakukan maksiat. Bolehkah kita bersangka buruk dan bertajassus? Bertajassus ini secara asalnya bukan semua, ataupun tajassus ini bukan semua yang tercela. Ada di antara tajassus yang dibenarkan di dalam syariat. Ada pula tajassus yang mamnu', iaitulah tajassus yang ditegah di dalam agama. Tajassus yang ditegah di dalam agama iaitulah tajassus yang tidak memiliki apa-apa kebaikan dan tidak memiliki apa-apa manfaat. Tajassus iaitulah kita mengintip, kita menyelidik, kita mencari-cari keburukan orang, keaiban orang untuk tujuan untuk memenuhi rasa puas kita, keseronokan kita yang suka ambil tahu keaiban dan keburukan seseorang. Itu tajassus yang tercela dan tajassus yang ditegah di dalam agama. Manakala tajassus, ada pula bahagian tajassus yang kedua, iaitu tajassus yang jelas mendatangkan atau bertujuan untuk mendatangkan kebaikan, sama ada untuk dalam masyarakat, dalam keluarga dan dalam negara. Jika tajassus itu untuk memperolehi kebaikan, dan kebaikan itu adalah kebaikan yang rajihah, manfaat yang rajihah, yakni kalau kita tajassus sudah pasti yang mendatangkan kebaikan, maka tajassus yang seperti itu dibenarkan di dalam syariat. Kembali kepada soalan, bagaimana jika kita mensyaki anak kita berkemungkinan dia melakukan maksiat? Pertama, kenapa boleh timbul perasaan syak terhadap anak tersebut? Kalau perasaan syak itu timbul dari semata-mata perasaan kita tanpa ada sebarang bukti atau seumpamanya, maka ternyata perkara itu datang disebabkan perasaan ataupun buruk sangka yang ada di dalam hati kita, dan perkara itu tidak dibenarkan di dalam syarak. Sebaliknya, jika perasaan syak itu datang kerana ada tanda-tanda yang kuat yang membuktikan, yang memberi isyarat seperti berlaku maksiat, maka kita berhak untuk tajassus. Itu tidak termasuk di dalam bersangka buruk, bahkan sebaliknya berusaha untuk mengawal dan memperbaiki keadaan jika maksiat itu benar-benar berlaku. Wallahu a'lam.